tempinai. Okey, satu lagi projek untuk Saga Evelec ni. Kalau kamu tengok ini kereta dia punya case dia leaking kuat daripada oil seal. Ini selepas cuci lah. Selepas cuci, okey. Lagipun ini baru dong pasang. Okey. Inilah masalah yang baru. Kenapa oil seal cepat leaking? Itulah saya cakap. Spring tu, oil seal tu, kamu kena lipat, kena pusing. Okay, jangan harap dia baru. Okay. Lepas tu kamu tengok, saya zoom bagi kamu tengok. Cara pemasangan tidak masuk habis. Jadi kamu nampak tu sap tu. Okay. Sap ni, sap sama di ujung tu oil seal tu di dalam tu, inner tu, yang 34 tu, lubang 34 tu, hampir terkeluar. Jadi confirm leaking. Okay. So satu lagi cantik, dia punya cantik dia punya ini memang rajin servis. Ini barulah tempinai, tidak pernah ada angus. Okay. So kalau kamu mau tahu harga dia ni, building kami pun tukar, tensioner pun kami tukar. Tensioner ni dalam 128, building ni dalam 58, ini dalam 20 lebih, oil seal ni dalam 20 lebih juga. Okay. So ini selepas kita cuci lah. Tadi sebelum kita cuci ni memang leaking banyak. So mau beli oil seal juga, mau beli silikon juga. Kau tengok ni mai, begini baru jaga enjin. Tuh, hoi.